Terima kasih kepada yang berbahagia, tuan pengacara, majlis, ustaz. Baju kita sama ustaz Tapi ustaz, betul ustaz, saya baru nak start. Tuan-tuan dan puan-puan, terima kasih kepada Madrasatul Islamiyah Ceras kerana sudi menjemput saya pada hari ini. Izinkan saya memperkenalkan diri saya sekali lagi, walaupun ustaz dah kongsikan sedikit. Nama saya Rahmat Fitri bin Abdullah. Saya bukan ustaz. Tuan-tuan dan puan-puan, janganlah panggil saya ustaz. Saya takut. Sekarang ni tak boleh, nanti orang kata saya menunggang pula kan. Panggil saya Rahmat saja pun tak apa. Saya berasal Johor Bahru, merupakan seorang pegawai polis sebelum ini. Saya bertugas di dalam pasukan polis Diraja Malaysia 21 tahun. Saya bersara awal pada tahun 2004. Pada ketika itu saya berpangkat Assistant Superintendent, bertugas di Bukit Aman. Saya mohon untuk bersara awal, walaupun bos saya macam berat hati nak lepaskan saya. Bersara dengan berhenti tak sama. Bersara ni macam beradab sikit lah, berhenti tu macam marah sangat. Saya kena dapat blessing bos untuk bersara. Kalau tak, saya tak boleh bersara. So pada ketika itu saya bersyukur kerana pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Komersial Datuk Seri Ramli merupakan seorang bos yang sangat mementingkan ilmu. Tuan-tuan dan perempuan, saya korbankan pangkat dan jawatan saya kerana saya nak mengabdikan diri saya untuk saya kongsikan segala ilmu tips bagaimana untuk mengelakkan daripada menjadi mangsa scam. Tuan-tuan dan perempuan, saya pernah melanjutkan pelajaran di Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Johor Bahru, kemudian melanjutkan pelajaran ke Kolej Agama Sultan Zainal Abidin Terengganu. Semasa dalam pasukan, saya sambung belajar di Universiti Malaya dan akhirnya saya berada di luar untuk menjadi seorang penceramah bebas. Saya boleh katakan penceramah bebas. Memang saya rasa bebas sangat, alhamdulillah. Kalau dalam pasukan dulu nak cakap apa-apa pun kadang-kadang berlapis-lapis bos saya tak boleh, Mat, tak boleh cakap macam tu, Mat. Mat, jangan cakap macam tu. Allah, bos, saya bukannya host berita kan, nak bertentit-tentit. Saya, tuan-tuan dan puan-puan, kaedah penyampaian saya mudah. Saya menggunakan bahasa yang sangat mudah. Sangat mudah, yang tuan-tuan dan puan-puan insya-Allah boleh faham. Penganjur tanya saya, berapa lama tuan? Saya kata, saya lama pun boleh. Slide saya ada 500 slide. Tapi saya tak buka slide lah, sebab 500 banyak. Tuan-tuan nanti Qiyamul Lail pun nanti sambung lagi kan. Jadi untuk tuan-tuan dan puan-puan, tolong ambil peluang ni, tanya seberapa banyak soalan you all nak tanya. Saya akan jawab semua soalan tuan-tuan dan puan-puan.